Assalamualaikum. Hari ni aku nak sembang santai je dengan korang pasal satu benda yang ramai orang tahu tapi tak ramai betul-betul buat secara konsisten. Benda apa? Iaitu sedekah. Okey, jujur sikit. Bila sebut sedekah, apa yang terlintas dalam kepala kita? Bagi duit dekat orang susah ke? Masuk tabung masjid ke? Atau bagi bila ada lebihan je? Kalau itu je yang kita fikir, sebenarnya sedekah ni lagi luas daripada tu. Dan yang lagi menarik, kesan dia bukan setakat pada orang yang terima, tapi lebih besar pada diri kita sendiri. Aku tahu ada orang rasa macam ni. Duit aku pun tak cukup, macam mana aku nak sedekah? Logik kan? Tapi hakikatnya, ramai orang yang hidup dia berubah 360 darjah bila dia start memberi, walaupun dia sendiri tak banyak. Yang pertama, sedekah ni buka pintu rezeki. Ini antara benda paling ramai orang share pengalaman. Bila dia mula sedekah, rezeki dia jadi lain macam. Bukan semestinya tiba-tiba jadi kaya, tapi cukup. Cukup tu dengan cara yang pelik. Kadang-kadang duit datang dari arah yang tak disangka lah. Kadang-kadang perbelanjaan jadi ringan. Kadang-kadang masalah kewangan tiba-tiba settle. Seolah-olah ada flow baru dalam hidup dia. Yang kedua, sedekah ni tenangkan hati. Kau pernah tak rasa bila kau bantu orang, walaupun kecil lah, contoh belanja makan kawan, tolong orang susah ke, lepas tu hati kau tiba-tiba rasa ringan, tenang. Itu sebenarnya bukan kebetulan. Sebab bila kita memberi ni, kita sebenarnya sedang latih hati kita untuk jadi lebih bersyukur. Dan bila hati kita ni bersyukur, hidup kita automatik rasa lebih syukur. Yang ketiga, sedekah ni ubah cara kita tengok duit. Biasanya kita fikir, ini duit aku. Tapi bila kita mula sedekah, mindset tu jadi berubah. Dia jadi, ini rezeki yang aku pinjam sekejap. Dan dari situ, kita ni jadi kurang kedekut. Kuranglah takut nak hilang duit, dan lebih yakin dengan rezeki. Dan peliknya, bila kita kurang takut hilang, kita sebenarnya lebih mudah dapat. Yang keempat, sedekah ni lindungi dari perkara buruk. Ini ramai orang tak sedar. Kadang-kadang kita ingat rezeki tu hanya dalam bentuk duit. Padahal bila kita terselamat dari kemalangan, bila kita sihat, bila keluarga kita selamat, itu juga rezeki. Dan ada orang percaya sedekah ni jadi pelindung dalam hidup. Benda buruk yang tak sepatutnya jadi, tak jadi. Dan kita pun tak perasan. Yang kelima, sedekah ni buat kita rasa cukup. Ini paling penting. Ramai orang kejar banyak duit sebab dia nak rasa cukup. Tapi hakikatnya, rasa cukup tu tak datang dari jumlah duit. Ia datang dari dalam hati sendiri. Dan sedekah adalah salah satu cara paling cepat untuk latih hati rasa cukup. Realiti yang kita kena terima, bukan semua orang nak sedekah. Bukan semua orang senang nak sedekah. Kadang-kadang kita sendiri tengah struggle. Tapi sedekah ni tak semestinya besar. Kita tak perlu pun tunggu kaya. Kita boleh mula dengan RM1, belanja kawan minum air, tolong orang tanpa nak minta balas apa-apa, share ilmu, senyum pun kira sedekah. Yang penting konsisten. Aku nak bagi satu cabaran simple lah. Cuba buat benda ni selama 7 hari. Setiap hari kau sedekah je sesuatu. Tak kisah besar ke kecil ke. Dan tengoklah sendiri,
Apa perubahan yang jadi dalam hidup kita? Bukan setakat duit, tapi perasaan kita, cara fikir kita, cara kita lihat hidup, semuanya berubah. Sedekah ni takkan pernah buat kita miskin. Yang buat kita miskin sebenarnya apabila kita hidup dengan hati yang sentiasa rasa tak cukup. Jadi kalau hari ni kita rasa sempit, cuba bagi sikit, walaupun kecil. Sebab kadang-kadang jalan keluar dari kesempitan ni adalah dengan memberi. Dan aku nak sentuh satu benda yang jujur lah. Ramai orang sebenarnya takut nak sedekah ni, bukan sebab tak nak buat baik, tapi sebab takut duit tu jadi lagi sikit, duit tu jadi lagi tak cukup. Rasa macam kalau aku bagi ni, cukup ke tak nanti aku nanti kita fikir jadi macam tu lah. Perasaan tu normal je, semua orang pernah rasa. Tapi cuba kita fikir terbalik sikit. Selama ni kita simpan semua untuk diri kita, betul ke hidup kita tu rasa cukup? Ke rasa lagi sempit? Kadang-kadang masalah kita bukan pada jumlah duit tu, tapi pada cara kita pegang duit tu. Kita pegang ni kuat sangat sampai kita lupa rezeki tu bukan milik kita sepenuhnya. Baik kita mula lepaskan sikit-sikit, barulah kita nampak macam mana rezeki tu bergerak. Dan satu lagi, sedekah ni bukan hanya tentang duit semata. Ramai orang ingat kalau tak ada duit tak boleh sedekah. Salah benda tu. Kita boleh sedekah dengan cara macam-macam cara lah. Kita tengok orang penat, kita tolong. Kita tengok orang susah, kita dengar cerita dia. Kita ada ilmu, kita share. Kadang-kadang satu ayat yang baik pun boleh jadi sedekah. Dan kita tak tahu, mungkin benda kecil yang kita buat tu sebenarnya adalah benda besar untuk orang lain. Aku bagi contoh simple lah. Kau pernah tak tengok satu hari kita down ke, siapa down ke, lepas tu ada orang tegur kau elok-elok, atau cakap sesuatu yang bagi semangat. Benda tu nampak kecil je, tapi bagi kau benda tu rasa besar. Itu pun sedekah juga. Dan yang paling menarik, bila kita ni banyak memberi, hidup kita jadi lain. Kita ni jadi lebih tenang, jadi kurang dengki, hasad apa semua. Kurang bandingkan diri dengan orang lain. Sebab fokus kita dah berubah. Dari apa yang aku tak ada kepada apa yang aku boleh bagi. Dan bila fokus ni berubah, hidup pun berubah lah. Cuba kita bayangkan satu situasi. Kita ada dua jenis orang. Seorang ni asyik fikir pasal diri dia je. Sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa takut kehilangan. Seorang lagi ni, walaupun tak banyak, dia tetap memberi je. Kita rasa siapa yang lebih senang? Siapa yang lebih tenang? Siapa yang lebih bahagia? Selalunya orang yang memberi tu, sebab dia tak hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kepercayaan bahawa rezeki tu sentiasa je ada. Dan satu lagi benda penting, sedekah ni bukan tunggu kaya baru nak buat. Kalau kita tunggu kaya, nanti bila aku senang sikit lah baru aku bagi, aku ada duit nantilah baru aku bagi. Kalau kita dah asyik fikir macam tu, percayalah, mungkin masa tu takkan pernah datang pun. Sebab sifat memberi tu kena bina dari sekarang. Dia start dengan kecil. Tak perlu nampak hebat, tak perlu nampak gah pun. Tak perlu pun orang semua tahu kita ni bersedekah. Kadang-kadang sedekah paling kuat ni orang yang tak nampak, orang yang tak perasan, itu yang sedekah paling kuat. Dan satu lagi, jangan tunggu rasa ikhlas baru nak sedekah. Kadang-kadang kita fikir, aku nak tunggu hati aku ni betul-betul ikhlas lah. Sekarang kalau aku bagi, sekarang aku rasa menunjuk lah. Kita fikir macam tu. Tapi hakikatnya ikhlas tu datang selepas kita buat. Kita buat dulu, kita train hari-hari. Lama-lama hati kita pun ikut lah. Sama macam benda lain dalam hidup. Nak rajin kena mula dulu, nak disiplin kena paksa dulu. Ikhlas pun sama jugalah kopi tu. Dan ingatlah satu ayat ni, apa yang kita beri sebenarnya tak hilang pun. Dia cuma berpindah aja. Kadang-kadang nampak dalam bentuk yang kita nampak, kadang-kadang dalam bentuk yang kita tak nampak.
tapi dia datang juga. Dia dapat juga balik ke kita. Jadi kalau hari ni kita rasa hidup kita sempit, jangan tunggu semua cukup baru nak bagi. Cuba buat sebaliknya. Bagi dulu walaupun kecil, dan tengok apa yang jadi. Kalau hari ni kita rasa hidup kita sempit, duit tak cukup, hati tak tenang, mungkin selama ni kita terlalu fokus apa yang kita tak ada, sampai kita lupa apa yang kita masih boleh bagi. Kadang-kadang jalan untuk kita rasa cukup bukan dengan tambah apa yang kita ada, tapi dengan berkongsi apa yang kita ada sekarang walaupun sikit. Bagilah ke orang. Aku tahu tak mudah nak mula, lagi-lagi bila kita sendiri tengah struggle, kita sendiri tengah susah, kita sendiri tengah tak ada duit. Tapi cuba buat satu langkah kecil ni lah lepas ni. Tak perlu besar pun, mungkin hari ni start memberi. Belanja seorang makan, ataupun ulur sikit duit belanja untuk dia, belikan dia barang dapur sikit ke. Kita buat satu kebaikan tu tanpa harap apa-apa balasan, tanpa orang tahu. Kita cuba buat kebaikan tu macam tu dulu. Lepas tu kita tengok apa yang berubah dalam diri kita. Perasaan kita, hati kita, cara kita lihat hidup, semua berubah. Sebab kadang-kadang perubahan besar dalam hidup kita ni bermula dengan satu kebaikan kecil yang kita buat. Terima kasih sebab luangkan masa dengar sampai habis. Kalau video ni bagi manfaat, jangan lupa share, subscribe, like, komen apa-apa. Mana tahu satu perkongsian kecil ni daripada penonton boleh jadi asbab perubahan besar dalam hidup seseorang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.